Business owner, apa masalah korang tak nak declare cukai? Sebenarnya bukan tak nak declare, cuma sebab takut apa? Pertama, takut kena bayar banyak. Ramai order bisnes ingat bila declare je confirm kena bayar cukai tinggi. Padahal kalau dah buat pengiraan dengan betul, selalunya jumlah cukai yang korang kena bayar tu tak seteruk apa yang korang imagine pun sebenarnya. Lepas tu takut salah isi. Yelah, bila nak declare cukai ni kan banyak jenis borang. Borang B, B, E, C. Bukan borang je pening, kadang sehari sendiri pun pening. Silap isi je terus overthinking. Sebab tu lah ramai owner bisnes tutup mata sebelah pasal cukai ni. Yang paling owner bisnes takut tiba-tiba kena audit. Yelah, kita tak tahu bila resident nak datang, nak check akaun kita. Sebab tu pentingnya kita ada pengurusan akaun yang teratur dan simpan semua dokumen. Taklah kemudian hari kelam kabut bila kena audit. So nak tanya sikit lah, korang dah declare cukai dengan betul ke belum? Ke masih takut-takut lagi? Jangan lupa follow kami Angelus Pakar Cukai. Ingat cukai, ingat Angelus.